Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada hadis peristiwa akhir zaman antara takwilan dan imajinasi. Perbahasan kita pada malam ni masih lagi berkenaan dengan Imam Mahdi, salah satu daripada personaliti penting berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ataupun hampirnya kita kepada kiamat. Dan perbahasan kita dah menyentuh banyak perkara. Yang pertama sekali, antara benda yang paling mencemaskan berkait dengan peristiwa akhir zaman ni ialah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang kedua ialah Imam Mahdi. Dan yang ketiga ialah Nabi Isa alaihi salam. Jadi malam ni kita akan tengok Nabi Isa. Saya silap sebut tadi Imam Mahdi. Imam Mahdi dah selesai dah. Yang kita nak sambung pada malam ni ialah berkenaan dengan Nabi Isa. Dah banyak perkara yang kita bahas tentang Nabi Isa ni, iaitu pendirian para ulama tentang turunnya Nabi Isa, sifat-sifat Nabi Isa menurut hadis, sifat dan juga tempat turunnya Nabi Isa. Ini pada malam ni kita akan tengok balik sifat dan tempat turun, kemudian peranan Nabi Isa ketika mana dia diturunkan, dan tempoh masa hidup Nabi Isa selepas diturunkan. Ini semua benda-benda yang berkait, dan benda ni termasuk daripada umur mustaqbal, iaitu perkara yang akan berlaku. Dia belum berlaku, tapi dia akan berlaku. Dan Nabi Isa tu sendiri ada bermacam-macam versi, sudut pandang dari segi agama-agama yang ada di dunia, bukan dari segi mazhab dalam Islam, dari segi agama. Sebab di sisi penganut Kristian, Nasrani, ada sudut pandang mereka sendiri tentang Nabi Isa. Di sisi orang Islam ada sudut pandang yang tersendiri, termasuk juga di sisi Yahudi. Mereka ada sudut pandang, maknanya ada kepercayaan-kepercayaan yang dikaitkan dengan Nabi Isa di akhir zaman, dengan versi-versi mereka. Yang tu kita tak nak perincikan sangat. Kita nak fokus kepada apa yang disebutkan dalam hadis. Jadi pada malam ni kita akan tengok sifat dan tempat turunnya Nabi Isa. Dalam buku ni disebut, setelah keluarnya Dajjal dan tersebarnya kerosakan yang dilakukan di muka bumi, maka Allah akan mengutus Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Nabi Isa yang Allah Ta'ala telah angkat ke langit itu
dan Nabi Isa ni belum lagi wafat, masih lagi hidup sekarang dan berada di langit, dia akan turun ke muka bumi ketika mana Dajjal dan kejahatannya telah memenuhi permukaan bumi. Dajjal dan kejahatan dia, segala kerja jahat dia tu telah memenuhi permukaan bumi ini. Nabi Isa tu akan turun secara spesifiknya di Menara Putih. Menara Putih ni maknanya menara tu warna putih. Di mana tempatnya? Sebelah timur Damsyik di Syria hari ini. Di Menara Putih itulah Nabi Isa akan turun. Kalau orang tanya Menara Putih tu ada ke tak lagi? Dah ada dah sekarang. Menara Putih tu dah lama dah. Belum ada negara Malaysia pun Negara Putih dah ada. Menara Putih tu dah ada dah pun. Sebelum ada White House, dia ada dulu. Walaupun White House tu rumah putih, tapi Menara Putih lagi awal ada. Dah lama dah wujud. Sebelum wujudnya yang nama Amerika Syarikat apa-apa semua ni, benda tu dah wujud dah. Tempat-tempat yang akan berlakunya medan akhir zaman tu sudah wujud. Kemudian disebut situ, dengan memakai 2 helai pakaian yang dicelup dengan minyak za'faran. Waktu dia turun tu, dia pakai 2 helai pakaian. 1 helai di bawah yang dia buat kain untuk bahagian bawah lah, daripada pusat sampai ke tutup kaki, dan 1 helai lagi tutup bahagian atas. Pakaiannya mirip seperti mana pakaian yang dipakai oleh orang lelaki ketika mana ihram. Pakaian tu dalam bahasa Arab dia panggil hullah, sepasang tu, atas bawah tu, ridak dan izar. Ridak bahagian atas, izar bahagian bawah. Arab panggil pakaian macam ni hullah. Dia tak berjahit, dia hanya diikat untuk bahagian bawah, dan untuk bahagian atas hanya diletakkan dan dikemaskan untuk tutup tubuh badan saja. Dan kedua-dua helai pakaian itu dicelup dengan minyak za'faran. Minyak za'faran ni ialah salah satu daripada bahan wangian yang digunakan oleh masyarakat dulu dan sekarang. Za'faran ni saffron lah, kita sebut sekarang ni saffron, iaitu satu bahan yang diambil pada bunga, yang menyebabkan bila mana pakaian kita ni kena za'faran ataupun saffron ni, dia akan jadi warna kuning ke oren tu lah. Okay, warna seperti itu. Meletakkan kedua-dua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Yang ni tak boleh nak bayang, sebab kita tak tahu macam mana sayap malaikat itu. Apabila dia menundukkan kepala, iaitu Nabi Isa, maka turunlah rambutnya, jatuh sebab rambut dia lurus. Dan jika dia mengangkatnya, maka berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. Itu keadaan waktu dia turun. Tidaklah seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan pasti akan mati. Ini dalam buku itu sebut. Bila mana kehadiran Nabi Isa itu menyebabkan orang kafir mati kerana mencium nafasnya. Tak boleh nak bayang keadaan ini macam mana ia berlaku. Sementara nafasnya sejauh pandangan. Bila mana Nabi Isa bernafas, nafasnya itu sejauh mata memandang. Wallahu a'lam, daripada perkara yang sukar untuk dibayangkan. Kemudian disebut lagi sini, Nabi Isa AS akan turun dalam kalangan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong. Nabi sebut sifat, Nabi tak sebut kumpulan ni duk negara mana, majoriti kulit warna apa, cakap bahasa apa, mereka ni ada bawa apa nama-nama khusus ke tak. Nabi bagi sifat Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong. Nabi Isa akan turun di situ. Cuma dalam hadis yang lain, Nabi pernah sebut, Nabi kata di akhir zaman nanti, orang Islam ni, keadaan orang Islam ni akan dipecah dengan 3 kelompok. 1 tentera daripada Iraq, 1 tentera daripada Yaman, 1 tentera daripada Syam. 3 kelompok. Semua orang Islam, termasuk orang Islam di Asia ni pun. Jadi tuan-tuan tak payah tunggulah tentera Malaysia kan, memang tak ada situ. Dia memang ada 3 tu je, Iraq, Yaman dan juga Syam. Iraq, Yaman dan Syam, 3 ni saja untuk akhir zaman nanti, iaitu waktu turunnya Dajjal apa semua ni. Nama-nama lain tidak lagi wujud, melainkan gabungan dengan ketiga-tiga ni.
Sahabat pun tanya, ma'a ayyi jundin akun? Kalau kami sempat, kami nak duduk dengan kelompok mana? Nabi jawab, alaikum bisyam. Kamu duduk dengan tentera daripada Syam. Nabi sebut macam tu je. Fa innal malaikata, Nabi kata kerana para malaikat itu menebarkan sayap kepada kelompok Syam. Nabi sebut banyak tu je. Bila mana Nabi sebut macam ni, nak tunjuk pada kita kemuliaan kepada bumi Syam, kerana situlah tempat berkumpulnya kumpulan yang ditolong tu, Taifah Mansurah. Dan sebahagian para ulama juga sebut bahawasanya Nabi Isa akan bergabung dengan kelompok ini. Sebab apa tak bergabung dengan Iraq? Sebab apa tak bergabung dengan Yaman? Walaupun orang Islam semua tu, tapi Islam yang berbagai-bagai. Dia Islam dengan kefahaman akidah dia macam ni. Dia Islam dengan kefahaman beragama dia macam ni. Kita kena faham, bila mana Nabi sebut 3 kelompok tu, dia tidak mewakili nama negara, tapi dia mewakili arah. Arah Yaman, arah Iraq dengan arah Syam. Kita kena tengok peta zaman Nabi, tak boleh tengok peta zaman sekarang nak faham hadis tu. Sebab zaman Nabi, bila mana sebut Syam, berapa buah negara duduk bawah Syam? Negara hari ni. Pertama Syria, itu memang dah confirm, sebab memang Damsyik itu sekarang pun berada di Syria. Yang kedua Palestin pun berada di bawah Syam. Yang ketiga Lebanon. Yang keempat Jordan. Yang kelima sebahagian sikit daripada Iraq. Sempadan Iraq Jordan, sempadan Iraq Syria, ni semua dulu sebut Syam. Ni semua panggil Syam. Cuma bila mana sebut Syam secara spesifik, ianya Damsyik, Damascus hari ni. Nabi kata yang kedua ialah Iraq. Iraq hari ni di mana tuan-tuan? Kalau kita tengok Iraq dengan peta Iraq hari ni kecil. Bila mana sebut Iraq hari ni, ianya mewakili Iraq dan Iran hari ni, dua-dua sekali. Sebab dulu Iran tak ada nama Iran lagi, dulu namanya Iraq juga. Maknanya Iraq dengan Iran, negara Iraq dan Iran hari ni semua sebut Iraq. Termasuklah beberapa negara-negara kecil yang duduk dekat dengan Iraq dan Iran itu, terutamanya persempadanan dengan Iran, macam Afghanistan. Dan juga beberapa negara-negara Asia Tengah kita panggil, macam Uzbekistan, macam Tajikistan. Negara-negara tu semua duduk dekat, semua duduk berhampiran dengan Iraq dan Iran. Itu semua sebut Iraq dulu. Yaman, adakah Yaman semata-mata hari ini negara Yaman? Tak. Negara Yaman hari ini termasuk, kalau zaman Nabi dulu, Yaman, Oman sekali, negara Oman hari ini, dan juga persempadanan Arab Saudi dengan Yaman, iaitu Najran. Sebab dulu Najran duduk bawah Yaman. Jadi ni semua negara yang kita sebut sebagai negara teluk. Dia duduk dekat kawasan teluk semenanjung tanah Arab dan juga sebahagian daripada tanah Syam yang dulu dikuasai oleh Rom dan juga Parsi. Nabi kata, beradalah kamu dengan Syam. Hari ni kalau tengok yang jelas, Damsyik itu dikuasai oleh Presiden Ahmad Syar'a lah, ataupun Jolani sekarang. Jolani tu nama zaman dia dengan Tanzim Jihadi tu. Sekarang dia dah tukar nama Ahmad Syar'a. Yang kita nampak yang menguruskan Dimash ataupun Damsyik itu ialah mereka. Yang periduk balik Masjid Umawi pun mereka. Sebab Nabi Isa akan turun dekat kawasan sekitar tu. Di kawasan spesifiknya ialah Masjid Umawi. Masjid Umawi ni antara masjid yang tertua dan terbesar di Syria. Dalam buku ni dia sebut lagi, mereka semua bergabung untuk memerangi Dajjal. Nabi Isa turun ketika iqamah salat dikumandangkan dan beliau salat di belakang seorang pemimpin daripada kelompok tersebut. Tidak disebut nama pemimpin itu. Ibn Kathir berkata, inilah yang paling masyhur tentang tempat turunnya Nabi Isa, iaitu di atas Menara Putih, sebelah timur kota Damsyik. Kemungkinan inilah pendapat yang paling tepat, kerana di Dimash ataupun Damsyik tidak diketahui terdapat sebuah menara di sebelah timur, melainkan menara yang berada di sebelah Masjid Al-Umawi.
Mana betul-betul tengah bandar Syria sekarang. Nabi Isa akan turun di situ ketika mana salat hendak didirikan. Lalu seorang pemimpin Islam berkata kepadanya, wahai Ruhullah, maknanya orang kenal dia Nabi Isa, kehadapanlah kamu, maknanya jadi imamlah untuk salat ni, engkau yang kehadapan. Nabi Isa kata engkaulah yang kehadapan, bukan aku yang kena jadi imam. Tuan-tuan tengok dia turun ngam-ngam waktu salat. Sebab tu cerita jihad dia tuan-tuan dengan salat tak boleh asing, dia mesti duduk dekat. Kita kalau semayang lambat, tak payah berangan lah jihad, jauh sangat. Muka orang kata apa, jauh sangat nak pergi ke tempat tu. Sebab jihad dengan salat dia akan duduk dekat. Jadi orang yang sukar untuk disiplin salat, dia sukar untuk jadi orang yang disiplin dengan jihad. Sebab jihad memerlukan orang yang komit dengan salat. Dia bukan perlukan orang yang bersalat, tapi dia perlukan orang yang komit dengan salat, yang disebut dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu ketika mana salat mereka khusyuk, yang disebut dalam surah Al-Ma'arij, wa hum ala salatihim hafizun. Mereka itu bila mana mereka salat, mereka jaga salat tu, bukan jadi orang salat je. Bukan hanya jadi orang yang bersalat, tapi orang yang menjaga kualiti salat tu. Jadi itu yang disebutkan dalam ni. Kemudian kita nak tengok peranan Nabi Isa setelah diturunkan, dia nak buat apa. Sini dia datangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim daripada Abu Hurairah. Nabi bersabda, inna ruha Isa bin Maryam, sesungguhnya Ruhullah Isa bin Maryam. Tu gelaran Allah Ta'ala, gelaran Nabi sebut, Allah Ta'ala beri pada Nabi Isa Ruhullah. Nazilun fikum, Nabi kata Isa bin Maryam yang digelar sebagai Ruhullah itu akan turun di tengah-tengah kamu. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu, bila mana kamu tengok, kamu akan kenal, automatik kenal. Fa'rifuhu rajulun marbu'un ila humrati wal bayadi alaihi thawbani mumassarani ka'anna ra'sahu yaqtur. Nabi sebutlah hadis itu, maksudnya dia itu berkulit putih kemerah-merahan, mengenakan pakaian dengan dua helai baju, dan seakan kepalanya itu tertitis air kerana basah. Itu Nabi sebut sifat dia dulu. Kemudian Nabi kata, wa illam yusibhu balalun fayaduqqus salib. Dan antara benda yang dia akan buat, Nabi Isa akan buat, ialah yaduqqus salib di situ, iaitu dia akan menghancurkan salib. Menghancurkan salib ni, pandangan pertama ulama hadis ialah mematahkan semua lambang-lambang salib yang ada. Yang ada di bangunan, yang dibuat secara besar-besaran, yang wujud pada patung, pada arca, apa semua akan dipatahkan. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, dia memperbetulkan balik kefahaman bahawasanya dia tidak mati di tiang salib tu. Sebab dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Surah Ali Imran Tuhan sebut, dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan yang duduk di atas tiang salib tu seperti mana wajahnya. Itu saja. Maknanya dia betul balik, segala apa-apa saja elemen-elemen salib yang ada akan dipatahkan. Maknanya dia akan apa betul. Kerja pertama. Kemudian yang kedua, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh khinzir. Maksud bunuh khinzir sini, bunuh secara literal, bunuh betul. Yang kedua, membunuh kehalalannya. Sebab dalam agama Kristian yang sudah menyeleweng, mereka membenarkan makan babi. Lalu diperbetulkan, makan babi itu tak boleh. Wa yada'ul jizyah, dan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa juga ialah menghapuskan cukai. Kalau tuan-tuan nak hidup zaman tak ada cukai, tunggu zaman ni. Zaman ni baru tak ada cukai. Jizyah tu maksud cukai. Semua jenis cukai tak ada. Apa nama pun, T apa pun belakang, semua tak ada. Itu hanya berlaku pada zaman ni. Wa yad'ul jizyah wa yad'un nasu ilal Islam, dan Nabi Isa akan berdakwah kepada seluruh manusia ke arah Islam mengikut syariat Nabi Muhammad.
Okey. Kemudian fayuhlikullahu fi zamanihil masih ad-dajjal. Allah Ta'ala jadikan musnah binasanya Dajjal itu pada zaman tersebut, iaitu zaman zahirnya Nabi Isa. Wa taqa'ul amanata ala ahlil ard. Kemudian disebut situ dibinasakan Dajjal dan keamanan ditegakkan atas muka bumi hatta tar'al aswadu ma'al ibil, sehingga kita boleh menternak unta dengan singa satu kandang ya. Sekarang ni tak boleh. Sekarang ni kalau tuan-tuan pelihara singa dengan unta, habis singa tu, habis unta tu. Silap-silap dengan tuan-tuan unta pun habis, tinggal singa saja di situ. Dia akan sampai fasa tu. Fasa boleh duduk sekali, unta dan singa boleh duduk sekali. Wan numur ma'al bakar, harimau boleh duduk sekali dengan lembu. Wadhi'ab, dan juga serigala. Ma'al ghanam, boleh duduk sekali dengan kambing. Dalam hadis ni sebut, pertama, singa boleh duduk dengan unta, harimau boleh duduk dengan lembu, serigala boleh duduk dengan kambing. Kita tak boleh nak bayang macam mana situasi itu akan berlaku. Wa yal'abu sibyanu ma'al hayyat, dan kata dalam hadis ni lagi, pada zaman itu kanak-kanak boleh bermain dengan ular. Main dengan ular. Kanak-kanak kecil ni, dia tengok ular dia tak lari dah, dia boleh belai kepala ular tu. Kalau ular tedung, ular apa, dia boleh belai, boleh duduk sekali, dia buat macam kucing dah. Itu suasana yang akan berlaku pada waktu tu. Kemudian dia sebut situ, la tadurruhum, tidak akan membahayakan mereka sedikit apa pun. Fayamkuthu arba'ina sanah, Nabi Isa alaihissalam akan menetap selama 40 tahun. Thumma yatawaffa, kemudian dia akan meninggal. Wa yusalli alaihi almuslimun, dan akan disalatkan oleh orang-orang Islam. Hadza hadithun sahihul isnad, ini ialah hadis yang sahih sanadnya. Jadi tugas Nabi Isa menghancurkan salib sehingga tak ada satu salib pun di dunia, termasuklah salib yang dicetak, yang dipakai sebagai rantai, yang diletakkan sebagai tatu di tubuh badan, yang ada dekat baju-baju jersey bola apa semua pun tak ada habis. Antara benda yang kita kena ambil perhatian juga, anak-anak muda yang salat main masjid dengan pakai baju jersey bola tertentu. Dia ada kelab-kelab bola tertentu ni, dalam lambang dia tu ada lambang salib. Dalam dia punya logo dia tu ada lambang salib. Kena hati-hati supaya tidak terbawa masuk dalam salat. Sebab memang itu ialah kelab bola yang di negara Inggeris ataupun negara barat, yang memang kita tahu dominan mereka ialah beragama Kristian. Mereka angkat benda tu. Jadi jangan terbawa masuk, jangan sampai tersilap. Kalau nak pakai boleh, kena buat sikit penandaan supaya hilang lambang salib dia tu, tidak wujud di situ. Okay. Kemudian seterusnya, membunuh khinzir, menghapuskan jizyah, menyeru kepada Islam sehingga agama Islam itu benar-benar dipraktikkan, dan bunuh Dajjal. Bila mana kita baca hadis ni, ada orang dia kata, saya nak hidup dalam zaman ni nampak macam seronok sebab serigala boleh duduk sekali dengan kambing, harimau boleh duduk sekali dengan lembu, singa boleh duduk sekali dengan unta, budak-budak boleh main dengan ular, macam seronok zaman ni. Yang tepat macam mana tuan-tuan? Nak kena bercita-cita ke nak pergi ke zaman ni? Yang tepatnya ialah minta pada Tuhan supaya tak kena fitnah dulu. Tu yang asalnya. Sebab nak sampai ke zaman ni, kita kena lalui fasa fitnah Dajjal dulu. Fitnah Dajjal ni, dia bukan fitnah biasa-biasa. Fitnah yang kita tak boleh nak agak macam mana berlaku. Sebab tu Nabi pesan pada kita, jangan bercita-cita nak jumpa dengan dia. Jangan pernah bercita-cita nak jumpa dengan Dajjal, nak tengok setara mana. Tidak perlu. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, bila mana kamu mendengar fitnah Dajjal, ikat perempuan-perempuan di rumahmu, jangan bagi keluar. Sebab fitnah itu mudah terkena pada perempuan dulu. Contoh kena tahu, Dajjal, waktu Dajjal turun tu, dia turun dengan suasana zaman yang moden macam kita sekarang ni lah. Propaganda Dajjal ni, dia bukan ceramah tengah-tengah pasar. Termasuklah yang dia akan guna ialah elemen media pun dia akan guna. Tak perlu keluar pun kita duduk dalam rumah ya. Propaganda tu masuk.
Propaganda tu masuk, dakwah tu masuk, menyebabkan kita keluar. Dan kita rasa benda tu betul. Zaman sekarang ni kita dah boleh tengok keadaan manusia. Ada apa saja benda viral, orang akan mudah terpikat. Betul tak betul, letak tepi dulu. Yang penting viral, trending, orang akan ikut. Tu belum Dajjal yang real lagi keluar. Itu baru hanyalah bunga-bunga dia saja. Sebab Nabi sebut dalam hadis, sebelum keluar Dajjal yang betul-betul itu, yang akan dibunuh oleh Nabi Isa, dia akan keluar dulu lebih kurang 30 Dajjal. Dajjal kecil dalam hadis riwayat Muslim. Kesemua Dajjal kecil ni, mereka akan membawa dakwah. Mereka itu mengaku sebagai Rasul. Nabi sebut, kulluhum yadda'un, semuanya mengaku mereka itu Rasul. Rasul ni ada pandangan di kalangan para ulama hadis. Pertama, dia mengaku sebagai Rasulullah. Kita tidak asing dengar ajaran sesat di negara kita ke, di negara jiran ke, ataupun di mana-mana tempat ada orang Islam, kita pernah dengar ada ajaran sesat mengaku jadi Rasul, mengaku jadi Tuhan pun ada. Itu satu bab. Yang ni mungkin kita duduk dalam masjid ni, kita rasa macam tak kena kot aku dengar dia orang mengaku Rasul tu, dengar tak cerdik dah, mungkin tak ikut. Okey, itu satu bab. Bab yang kedua, ataupun tafsiran yang kedua, para ulama sebut, sebab Nabi kata mereka mengaku Rasul. Rasul ni maksud dia apa, tuan-tuan? Rasul ni maksudnya ialah penyampai. Dia sampaikan sesuatu, kita minat. Termasuk yang duduk dalam ni ialah pempengaruh sekali ya. Dia tak mengaku dia Rasul, tapi dia bawa kita pada lalai. Dia menyebabkan kita jadi tak fokus dah pada baca Quran, tak minat dah berzikir, tawa jadi berzikir, salat pun jadi macam haru biru habis dah. Ni kerja bukan kerja ajaran sesat, dia panggil ajaran lalai. Satu ajaran sesat yang memang bawa betul-betul lain, kata tak suruh salat. Yang ni dia lalai kan, dia tak kata pun jangan salat, tapi kita terikut-ikut. Orang meniaga apa ke, orang bercakap apa ke, konsert apa ke, festival apa ke, menyebabkan kita terlalai di situ. Itu pun sama. Benda-benda trending yang boleh menyebabkan kita lalai. Mudahnya apa yang lalai, apa yang sesat akan berlaku dulu. Ini fasa. Fasa ni sedang kita berada ni. Ini sedang kita duduk padanya. Sebelum keluar Dajjal yang real tu, kita berada di fasa ni. Kita dah dengar ada orang buat ajaran sesat. Kita pun dah dengar ada orang buat trending yang mengelirukan. Dan sudah pasti yang akan menjadi mangsa terhadap trending ni ialah yang paling nakkan perubahan dan yang paling lemah emosinya, iaitu anak-anak muda dan juga orang perempuan dulu. Dia mudah terikut-ikut. Taklah kata orang lelaki semestinya tak kena, boleh kena juga. Dan dia akan pergi kepada Dajjal. Lepas pada tu baru datang Nabi Isa. Datang Nabi Isa tu ada sesi ataupun siri penentangan, peperangan dulu, baru cerita yang zaman aman ni. Ada orang dia baca hadis ni, dia kata saya nak tunggu zaman ni ya. Boleh tuan-tuan nak tunggu, tapi kita tak tahu kita duduk geng mana. Takut kita duduk geng yang lawan Nabi Isa duduk sini. Kita tak bersama dengan tentera dia, kita bersama dengan tentera yang melawannya. Sebab benda ni bukan mudah. Kita jangan mendambakan benda yang kita tak boleh nak agak kekuatan kita. Sebab tu zaman para sahabat dulu, ada sebahagian tabi'in, dia ada seorang sahabat bernama Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad ni, lepas pada Nabi wafat, dia ni antara sahabat yang berdakwah, yang menyampaikan ilmu kepada generasi seterusnya, iaitu tabi'in. Jadi ada seorang tabi'in ni pernah memuji Miqdad bin Al-Aswad dengan mengatakan, telah sejuklah matamu kerana telah dimuliakan untuk tengok Nabi. Puji. Dia kata beruntunglah kamu, Tuhan pilih boleh tengok Nabi, hidup sezaman dengan dia. Lalu Miqdad bin Aswad kata, la tatamannau, jangan kamu berharap benda yang kamu tidak dipilih untuk berada padanya. Jangan kamu rasa macam rugilah kita tak hidup zaman Nabi. Sebab kata Miqdad bin Al-Aswad, kami waktu hidup zaman dengan Nabi ni, kami masih lagi ragu nak ikut tak nak ikut. Diuji juga, nak ikut ke tak nak ikut. Dia bukan mudah tengok-tengok Nabi terus nak ikut, tak. Propaganda kuat zaman tu.
Tuan-tuan boleh bayang zaman kita ni, saya ambil contoh lah, zaman kita. Orang tu cakap benda betul, tapi orang tu tak pandai menulis, tak pandai membaca. CJ pun tak ada, pangkat pun tak ada, orang biasa. Tuan-tuan nak ikut mudah-mudah. Dia tak dikenali, baca pun tak kerti. Benda yang dia sebut tu betul, cuma dia tak ada apa-apa pangkat pun, dia orang biasa je. Dan ada satu orang lagi, CJ pendidikannya kemah, pangkat pun ada, pengaruh dalam masyarakat pun ada, keadaan tubuh badan pun segak. Mudah ke kita nak ikut yang satu ni, lepas tu dia tinggal satu? Kita boleh ukur diri kita di mana, kecenderungan kita di mana. Sebab tu kata Miqdad bin Aswad, jangan duk minta benda kamu tak mampu. Sebab kami sendiri berperang dengan jiwa kami, dengan diri kami. Diri ni nak ikut Nabi ke nak ikut lawan Nabi? Sebab lawan Nabi ni elok sempurna semua pada mata orang kebanyakan. Ada pengaruh, ada diplomasi luar negara, semua ada. Yang Nabi Muhammad ni apa pun tak ada. Tanya bila kita nak menang pun tak ada jawapan. Tidak mudah juga. Jadi tak payah mendambakanlah hidup pada zaman ni. Tapi kita nak supaya Tuhan jadikan kita ni selamat pada fitnah. Hidup di mana-mana zaman pun kita dipelihara daripada kerosakan. Tempoh masa hidup Nabi Isa selepas diturunkan, terdapat dua versi yang menceritakan tempoh masa Nabi Isa AS di bumi selepas diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Pertamanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah dijelaskan di atas, bahawa Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian meninggal dunia dan disalatkan oleh orang Islam. Yang kedua, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Sahih Muslim, Nabi bersabda, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in, la adri arba'ina yawman aw arba'ina syahran aw arba'ina ama, fayab'athu Allahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu, ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد من قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. Maksud dia, ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Dajjal akan keluar pada umatku, kemudian dia hidup selama 40. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia tak tahu 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun tempoh Dajjal berada di dunia. Tapi kita tahu pandangan yang disebut 40 hari je. Tapi 40 hari itu bukan 40 hari macam kita sekarang. Dia ada satu hari macam setahun, satu hari macam sebulan, satu hari macam seminggu, dan hari-hari lain yang ikut hari kebiasaan. Sahabat bila dengar hadis tu, Nabi kata ada satu hari macam setahun, sahabat tanya apa dekat Nabi? Yang satu hari macam setahun tu nak salat macam mana? Sahabat tak tanya yang satu hari macam setahun tu nak ejah bunuh Dajjal bagi cepat kot mana? Tak ada. Sahabat dia tak semangat, orang kata apa, semangat melulu macam kita ni. Lalu Nabi kata faqdirul, kamu ukur macam mana hari biasa. Maknanya satu hari macam setahun tu ialah hari yang panjang. Maknanya daripada subuh nak pergi ke asar, subuh nak pergi ke zuhur, nak pergi ke asar. Kamu buat macam mana hari-hari biasa. Tunggu saja perubahan matahari tu. Cuma nak katanya, sahabat cenderung nak bercakap tentang ibadah dulu. Kemudian dalam hadis tu, kata Nabi, sehingga Allah bangkitkan Nabi Isa, seolah-olah menyerupai Nabi Isa itu ialah sahabat bernama Urwah bin Mas'ud. Kemudian baginda mengejar dan membinasakan Dajjal. Di mana? Di Babulud, satu tempat yang berada di Jerusalem hari ini, di satu kawasan nama dia Babulud. Babulud ni dalam kawasan Jerusalem, maknanya dalam kawasan yang adanya Al-Quds hari ini. Al-Quds tu ialah tempat yang ada Masjid Aqsa, tempat yang ada Kubah As-Sakhrah, tempat yang ada monumen-monumen yang berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj tu lah, yang kita tengok kubah warna emas tu. Situ kawasan tu dia panggil Al-Quds. Petak tu dia panggil Al-Quds. Bila mana sebut Al-Quds, dia bukan Masjid Aqsa. Al-Quds ialah satu tapak tanah yang ada Masjid Aqsa dengan kubah tu sekali. Tapi bila mana sebut Masjid Aqsa, dia duduk tempat lain, dia ialah bangunan lain. Bila mana sebut Kubah As-Sakhrah, dia tempat lain.
Kubah As-Sakhrah yang warna emas tu. Masjid Aqsa dia kubah dia warna hitam. Jangan tertukar antara kedua. Mana tahu kok ada orang Malaysia pergi. Ada orang tanya saya, betul ke Palestin ni dalam keadaan berkolak? Saya pergi macam tak ada apa pun. Ada orang kita pergi pakej umrah kan, ada buat pergi sana. Dia macam ni tuan. Orang Malaysia memang boleh pergi pun. Dan orang-orang mana pun yang buat pakej Indonesia ke apa ke, memang boleh pergi. Kita apply kebenaran daripada Jordan. Kerajaan Jordan akan buat permohonan kebenaran dengan Zionis. Boleh masuk tak boleh masuk? Kebanyakan orang kita ni ada yang ada duit pergi, boleh masuk. Tuan-tuan dah tahu, yang boleh masuk hanya pelancong luar. Orang Palestin sendiri boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Orang Palestin yang boleh masuk hanyalah yang berumur 40 tahun ke atas sahaja. Yang muda-muda tak boleh masuk. Pemandu pelancong tak boleh masuk. Ada juga yang boleh masuk. Kalau tak tengok macam muda-muda, biasanya yang boleh masuk ni siapa tuan? Maaf sebut tali barut Zionis. Tuan-tuan kena tahu hakikat ni. Yang duduk dalam Gaza tu, dalam Gaza City tu sendiri, sepandar Rafah ke Gaza tu, yang tengah duk perang, itu pun penat dah tali barut punya ramai. Apatah lagi kawasan macam Jericho, kawasan macam Jerusalem, kawasan macam sekitar-sekitarnya West Bank apa semua, lagi banyak tali barut tuan-tuan. Sebab tu agak sukar untuk kita memahami situasi yang berlaku. Tapi memang wujud pun mereka-mereka yang Muslim tapi cenderung kepada Zionis, wujud. Sebab memang Zionis pernah buat pengumuman dalam intelijen dia, dalam Mossad ni, berapa juta Mossad yang berada di sekitar tanah Arab, termasuklah yang tersebar seluruh dunia ni, termasuklah di Malaysia kita ni pun ada ejen-ejen Mossad dia ni. Sebahagian daripada intelijen Mossad ni ada Muslim pun, ada orang Islam. Pengkhianat hakikatnya, pengkhianat. Kita beri lalu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul
Okey. Jadi bila mana kita pergi ke Palestin, ada orang dia ada duit, dia pergi, boleh masuk, boleh rawat Kubah As-Sakhrah, ada tour guide daripada orang tempatan. Kita orang Malaysia boleh masuk, orang luar semua boleh masuk dengan tenang, tapi dia ada waktu dan fasa dia. Bukan sepanjang tahun boleh masuk. Waktu ada persefahaman, maka tenang boleh masuk. Ada waktu berlakunya resistance, penentangan, dia akan tutup. Cuma ada orang Malaysia dia keliru. Saya pergi tak ada apa. Memang itu kan tempat pelancongan. Tempat pelancongan mesti dia akan ejah bagi aman. Tuan-tuan boleh pergi ke Yafa, boleh pergi ke Jericho, boleh pergi ke mana-mana tempat, Nablus apa semua boleh. Yang tuan-tuan tak boleh masuk hanya Gaza dengan Ashkelon. Ashkelon ni ialah pelabuhan dia. Tuan-tuan pernah dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu Ashkelon tu ialah tempat lahir Imam Ibnu Hajar. Arab panggil Asqalan di situ. Dia panggil Ashkelon. Tempat yang ada penjara yang kena tahan baru ni tu, orang Malaysia yang pergi humanitarian duduk situ lah, dekat kawasan tu lah. Okay. Ini semua kawasan-kawasan ni ialah kawasan-kawasan dalam Palestin yang tidak ada apa-apa yang begitu berat lah, melainkan ada keadaan tak aman macam Tel Aviv apa semua ni, baru dia berlaku situasi-situasi yang genting tu berlaku lah. Cuma jangan tertipu lah, jangan tertipu. Saya sendiri pengalaman duduk di Jordan apa semua ni, tengok sebahagian daripada orang-orang Palestin yang betul-betul berjuang tak boleh masuk pun. Sebahagian pensyarah-pensyarah yang mengajar di universiti di Jordan ni, mereka memang betul-betul dihalang masuk, tak boleh masuk. Terutamanya yang menjadi mangsa pada peristiwa Nakbah yang pertama. Nakbah pertama ni mula-mula pemecahan tanah nak bagi ke Yahudi tu. Peristiwa yang paling besar berlaku lah Nakbah pertama ni ialah Masjid Khalil di Hebron. Kalau tuan-tuan baca sejarah, orang tengah salat, akhirnya di bom pada kawasan tu. Masjid Khalil ni masjid Nabi Ibrahim. Yahudi nak ambil kawasan tu sebab nak jadikan kawasan suci dia. Yang dia orang ambil apa dia? Kawasan yang dikatakan makam Nabi Ibrahim. Masjid tu luah, lebih kurang masjid kita ni asalnya. Akhirnya dia ambil, dia buat tembok, tinggallah dua saf sekarang Masjid Khalil tu. Ada seorang pensyarah saya bekas, orang yang menyaksikan benda tu, dan dia antara orang Palestin yang terkena kesan bom tu sehingga ada kesan di wajah dia sampai sekarang. Duk ada lagi. Dan dia tak boleh masuk Palestin. Dia orang Palestin, dia dah umur 60 lebih, tak boleh masuk pun. Ada sebahagian daripada ulama Palestin yang duduk sampai mati tak boleh masuk. Antaranya Dr. Salah Khalidi. Jadi kita boleh masuk sebab isu lain. Kalau betul orang tu dia berjuang, dia tak akan boleh masuk. Tapi kalau tak tengok ada orang Palestin yang okey boleh masuk, tak nak cakap banyak lah, tapi nak katanya dia mungkin mereka yang bersama dengan Fatah ataupun kita sebut sebagai Taliban baru. Itu je perkataan yang ada untuk disediakan situasi tu. Sebab tu saya risau kalau bawa jemaah umrah dia nak pergi Palestin, saya tak boleh masuk. Saya memang ada problem tak boleh masuk pun, pasport saya tak lepas masuk. Dia masuk, saya pernah bawa ada satu grup ni, dia masuk, saya duduk Jordan, kena tunggu di Jordan, tak boleh masuk. Lalu dibekalkanlah tour guide mutawif daripada kalangan orang Palestin yang memang ada MOU dengan Zionis. Dia cerita semua mengarut hadis palsu, habis dia cerita. Saya tanya jemaah, apa cerita dia sebut? Okey, ni tiang Nabi ikat burak, Jahanam. Jahanam lah, cerita apa, mengarut habis dah cerita. Tu Arab sendiri yang cerita. Sebab apa? Sebab dia orang tidak ada pendidikan hadis yang baik. Dia kalau Arab Palestin yang mengaji, dia tak boleh duduk situ. Tidak akan boleh duduk di situ. Melainkan dia daripada kalangan yang tak melawan, orang biasa, dah tua sangat, boleh duduk kawasan tu.
Tapi kalau dia jenis semangat, jenis belajar apa semua, tak akan boleh duduk. Tidak akan boleh duduk. Tuan-tuan tengok yang datang Malaysia 2-3-4 hari ni, Dr. Hammam Said di USIM dengan di Uniza di Terengganu ni, itu orang Palestin yang berhijrah. Dia ni tokoh ulama hadis yang menjadi guru kepada kebanyakan orang-orang yang pandai dalam bidang hadis di Jordan daripada kalangan Arab ataupun Melayu. Dia ada datang ke Malaysia 2-3 hari ni. Dia jadi ahli parlimen di Jordan dalam berapa fasa, Dr. Hammam Said. Dan dia tu orang Jenin, orang daripada Palestin. Tak boleh masuk sampai sekarang. Tak boleh masuk. Tambah lagi kalau dia ada ilmu macam tu. Jadi agak mustahil lah. Agak mustahil. Jadi tuan-tuan jangan terpedaya. Sebab ada orang tanya, saya masuk okey. Dah boleh masuk, masuk je lah. Dah buat macam mana. Tapi realiti kita kena sedar. Penentangan ada, tapi dia tak seteruk yang berada di Gaza. Dan orang kita pun boleh pergi pun, boleh tengok pun Babu Lut tu, dekat tempat Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Memang boleh pergi tengok pun sekarang. Dia macam satu pintu gerbang yang ringkas, lebih kurang macam tu. Dia adalah satu monumen sikit, di situ akan berlaku. Tapi benda tu benda akhir zaman. Berpada situ kita pada malam ni, kali yang akan datang kita akan tengok perbahasan Ya'juj dan juga Ma'juj. Selesai untuk bab Nabi Isa. Dah selesai. Untuk kali yang akan datang kita akan bahas tentang isu yang seterusnya, iaitu Ya'juj dan juga Ma'juj pada akhir zaman. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.